Okay, dah rekod dah. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Aisyah, saya minta maaf sebab saya tak datang angkara saya buat kerja lain, iaitu kerja kaedah, kursus kaedah saya. Sampai saya nak balik pun saya dekat Zohor sampai pukul 3. Saya terbuat sampai 2.30 kerja kaedah poster tu. Saya minta maaf. Saya dapat terangkan ni balik part saya, iaitu tema 2, soalan keempat dan soalan kelima daripada responden yang kedua dan saya daripada responden yang kedua tu saya tema ni adalah perubahan dan pelaksanaan KSSR Pendidikan Islam. Okey, baiklah. Okeylah, kita pergi kepada soalan yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah. Saya akan membentangkan tentang Jabatan Temu Bual ni bagi tema yang kedua, iaitu perubahan dan pelaksanaan KSSR dan Pendidikan Islam, yang merangkumi soalan keempat dan soalan kelima. Okey, soalan yang keempat ni pada pandangan cikgu masa tu adalah soalan saya adalah apakah perubahan paling ketara dalam pendidikan Islam daripada kurikulum lama kepada kurikulum baharu? Berdasarkan temu bual yang telah dijalankan, saya jalankan masa tu, responden berpendapat perubahan paling ketara ialah dari segi kandungan kurikulum tersebut, khususnya dalam pembelajaran Al-Quran dan Jawi. Menurut responden pula semasa pelaksanaan KBSR tu, murid akan mempelajari surah-surah ataupun surah pendek lah terlebih dahulu. Sebelum memulakan sebelum bacakan Al-Quran lah. Namun dalam KSR tu yang diterang, yang Ustazah terangkan juga di sekolah menengah, di sekolah rendah SK Section 6, murid tahun 2 ni diorang macam dah memperkenalkan kepada mereka baca Al-Quran, walaupun masih ada daripada sebahagian yang kita nak tahu murid tu macam mana, kita macam belum benar-benar lah menguasai kemahiran membaca. Tapi pada yang lain, ada juga yang mengatakan mereka kena ikutlah apa yang dibaca dalam bahasa Jawi, dalam bahasa Malaysia, supaya apa yang dibaca tu diorang ikut, supaya mereka dapat membaca. Itulah permulaan ataupun yang lainnya lah part itu. Dan selain daripada itu, dalam pembelajaran Jawi pula, murid tahun 4 yang telah dah kenalkan topik yang lebih cabar lah, seperti hukum Jawi dan kemahiran membaca. Dengan keadaan ini juga menyebabkan guru perlu memberikan bimbingan lah secara individu. Contoh macam individu kepada murid yang contoh dah masih lemah, dan supaya mereka ni tidak ketinggalan lah dalam pembelajaran. Dan responden ni juga mengatakan bahawa kandungan pendidikan Islam yang kat dalam ni, dalam KSSR tu lah, lebih luas dan lebih mencabar lah. Nak dikatakan berbanding KSR dengan KBSR, kerana KBSR ni murid telah didedahkan dengan pelbagai hukum dan konsep agama sejak di peringkat awal persekolahan lagi. Walaupun kandungannya tu lebih mencabar, pendekatan pengajaran yang mereka tu akan menjadi lebih menarik lah melalui penggunaan contoh antaranya permainan yang mereka buat, permainan pendidikan macam aktiviti pelajaran itu sendiri, dan bahan batu mengajar yang sesuai dengan tahap murid tersebut lah. Pendidikan ini nak dikatakan berjaya lah, berjaya
dengan Jaya ni untuk meningkatkan minat murid tu serta untuk memudahkanlah mereka memahami isi pelajaran. Tapi itu juga KSR ni memberikan penekanan kepada pembelajaran. Penekanan terhadap pembelajaran yang berpusatkan murid juga. Dan sebelum ni juga ada dikatakan guru ni lebih banyak lah, orang kata lebih cenderung menerangkan banyak tentang di hadapan kelas lah, di hadapan kelas, supaya murid tu orang kata mereka dapat digalakkan lah untuk berbincang sesama rakan mereka, berkomunikasi dan berkongsi idea lah sepanjang proses pembelajaran tu. Walaupun bagaimanapun perubahan yang dikatakan cabarannya kepada guru itu adalah pada tahap penguasaan murid itu adalah beza-beza. Dan guru juga daripada itu guru perlu kata menyediakan aktiviti yang sesuai mengikut kemampuan murid, menjalankan pentaksiran mereka secara berterusan serta memberi perhatian sepenuhnya lah sebenarnya kepada murid yang masih lemah tanpa mengabaikan murid yang telah menguasai pembelajaran. Begitu. Okey, saya ada kesuruhan yang bagi soalan keempat ni. Kita nak tahu perubahan daripada KPSR ni kepada KSR ni bukan bukan saja melibatkan pada perubahan kandungan pembelajaran, malah turut dikatakan mengubah pendekatan pengajaran, kaedah pentaksiran ni juga pentaksiran ni juga dapat orang kata memberikan peranan lah kepada guru dan murid. KSR ni juga pula dilihat mampu melahirkan murid yang kata yang lebih aktif lah kan, lebih aktif, berpengetahuan dan mampu menghayati ajaran Islam dalam orang kata kehidupan seharian lah, dan seterusnya. Okey, yang seterusnya. Okey, baiklah, saya pergi kepada soalan 5. Soalan yang kelima pula, soalan saya yang kelima tu kepada guru responden yang pertama dan kedua. Responden pertama dan kedua. Maafkan saya tadi responden yang pertama dan kedua dah saya serentak tak cakap saya. Saya dengar jawapan responden 1 dan 2. Soalan yang kelima, apakah perbezaan pendekatan pengajaran pendidikan Islam semasa kurikulum lama berbanding kurikulum baharu? Berdasarkan temubual yang saya dah buat pada responden yang pertama ni, ketiga-tiganya dah memberi jawapan. Responden ada responden 1, 2 dan 3. Maafkan saya, ada 3. Responden bersetuju bahawasanya pendekatan pengajaran pendidikan Islam yang pada masa kini orang kata lebih berpusatkan murid berbanding dengan pendekatan dahulu, macam berpusatkan guru lah, lebih pada berpusatkan guru. Menurut kita pergi ke responden 1. Ini 3. Menurut responden 1 ni pula, orang kata guru ni kini perlu kreatif lah, lebih kreatif dalam menyediakan aktiviti pembelajaran lah, seperti nak dikatakan permainan pendidikan, permainan dalam kelas lah, macam tu umpamanya. Contoh dalam penggunaan BBM, lagi orang kata contohnya dalam macam main permainan macam tu, macam dalam teknologi digital lah, secara digital. Dan pendekatan ini juga dia katakan selaras dengan pembelajaran abad yang ke-21 ataupun PAK 21, yang memberikan impak lah kepada komunikasi yang lebih lancar antara guru dan murid, macam tu, seperti itu. Dan ia juga memberikan mereka ni akan meningkatkan pemahaman kritis mereka, dan tahap kemahiran murid tersebut akan lebih tinggi. Itu pandangan pada responden pertama. Responden yang kedua pula, ia mengatakan dia menjelaskan bahawa murid yang lebih aktif tu pula melalui secara berkumpulan lah,
Dan ada yang individu sebenarnya. Susunan meja ni contohnya macam susunan meja yang lebih fleksibel lah, orang kata susunan meja mengikut susunan sama ada segi empat, sama ada empat straight ataupun mengikut keadaan lah. Macam kita nak tahu macam mana orang komunikasi kan dalam kelas. Dan mereka digalakkan lah untuk macam berbincang lah sesama ataupun kerja antara sesama murid, antara sesama rakan mereka. Daripada itu juga, daripada itu semua, guru juga orang kata dia tidak, orang kata bukan lagi sekadar orang kata menyampaikan ilmu, tetapi guru tu pun cakap, dia kata tetapi dia bertindak sebagai apa, mendapat orang kata penerangan lah, orang kata membimbing lah proses tu dalam proses pembelajaran secara menyeluruh, sebegitu. Dalam pendekatan ini juga ia kata dapat meningkatkan lah keyakinan murid tersebut dalam kelas, untuk sering bertanya lah dalam kelas kepada guru, dan juga memberikan pendapat. Murid tu juga berharap, guru berharap untuk murid tu memberikan pendapat mereka sendiri, mereka pendapat, dan kata mengembangkanlah kemahiran mereka secara insaniahnya. Maksudnya insaniah ni macam mereka confident lah, macam jati diri orang untuk tahu macam mana orang kata reaction daripada pengajaran yang diajar oleh guru-guru di dalam kelas, masa begitu. Dan menurut responden yang ketiga pula, mereka yang terakhir ini adalah perubahan turut berlaku kepada kandungan hafazan. Macam hafazan ni contoh dalam Al-Quran, macam hafazan kata bilangan surah, contohnya dalam bilangan surah yang perlu dihafal ataupun dihafaz. Contohnya macam tahap pembelajaran diorang ni macam memberikan pendekatan lah, orang kata pendekatan kepada menguasai pembacaan tu macam mana, hafazan tu macam ikut macam peringkat, dan mereka mengikut kemampuan murid lah masing-masing. Orang kata tanpa menjejaskan lah, menjejaskan objektif pembelajaran tersebut, ikut tahap mereka lah, melalui terbeza ataupun mengikut tahap kemampuan lah, sama ada secara sikit demi sedikit ataupun sikit demi sedikit, mengikut kemampuan murid untuk menghafal Al-Quran dalam jika masuk dalam segi hafalan. Bukan sahaja Al-Quran tu bukan sahaja kita nak membaca, tetapi kita nak tahu isi, nak beritahu isi kepada murid tentang apa faedahnya membaca Al-Quran ni, baca Al-Quran ni atau menghafal Al-Quran ni. Al-Quran ni jugalah orang kata membaca Al-Quran ni dapat meningkatkan apa daya fikiran mereka, supaya mereka lebih cerdik lah masa kehadapan kehendaknya, masa depan hendaknya, meningkatkan kekuatan fikiran mereka. Itulah faedahnya apabila mereka tahu tentang faedahnya menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran ni, lagi-lagi menghafal. Okeylah saja itu daripada saya, soalan 4 dan 5 daripada responden. Ketiga responden saya telah interview di SK Section 6. So sekian, terima kasih kepada semua, kepada Ustazah Aisyah. Sebab saya minta maaf, saya rekod video ni sebab saya terlajak buat poster kaedah pendidikan. Ini saya mampu nak berikanlah, walaupun sebenarnya kena buat kena buat kumpulan, tapi saya try lah rekod apa-apa yang saya dah terlepas. Saya minta maaf sebab saya leka dengan kelalaian masa
pada hari ini. Pasti saya tak buat lagi Ustazah, saya minta maaf. So, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, betul saya doa Ustazah sihat sentiasa. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.